Masih ya, betul dan betul. Betul dan betul. Tak lama lagi ini pilihan raya umum akan diadakan. Bila, Muhammad? Kita semua tahu. Saya harap kalau saya tak salah dalam tempoh 2 bulan. Dan soalan yang ditanya oleh masyarakat umum di negara ini, adakah pilihan raya ini adalah satu pilihan raya yang bebas, transparan dan adil? Kerana yang kita khawatir dari 12 pilihan raya yang telah berlaku, ini tidak sedemikian. Kerap kali Barisan Nasional menggunakan macam-macam taktik, di antaranya pada masa pilihan raya menggunakan machinery kerajaan, menggunakan media, menggunakan wang untuk memberi dan mendapat sokongan dari rakyat. Dan ini patut tidak dilakukan. Akan tetapi kalau kita tengok pada kebelakangan ini, proses goodies yang diberi kepada rakyat sudah menunjukkan bahawa proses apa yang saya boleh katakan untuk memenangi hati dan rakyat sudah dimulakan dengan memberi RM500 dan cadangan untuk membina sekolah-sekolah Cina dan Tamil. Ini semua adalah retorik yang digunakan guna pakai oleh Barisan Nasional. Tapi yang mustahak adalah ini ya, betul. Bila pilihan raya diumumkan, sepatutnya patut ada satu caretaker government. Dan apakah itu caretaker government yang mustahak? Kalau kita tengok di lainan negara, pada masa itu tidak ada pengumuman apa-apa mengenai polisi, dan mereka hanya perlu pada masa selepas parlimen dibubarkan, peranan dan yang dimainkan oleh kerajaan sedemikian sebagai caretaker government hanya dengan izin to actively involve in routine or non-controversial or urgent in the public interest, dan finally reversible by a new government without undue cost or disruption, atau apa-apa polisi dengan persetujuan dengan pembangkang. Tapi nampaknya adakah ia akan diguna pakai pada pilihan raya ini? Ini satu soalan, dan saya rasa kalau kerajaan yang ikhlas, yang tulus, sedemikianlah. Dan yang kita khawatir adalah jika pilihan raya umum ini dimenangi oleh Pakatan Rakyat, adakah Perdana Menteri akan memberi setuju untuk memberi give power to kepada handover kerajaan kepada Pakatan Rakyat? Ini perkara telah dibangkitkan kepada Perdana Menteri, akan tetapi beliau enggan untuk menjawab, menunjukkan bahawa ketidaksediaan dan dia akan cling to power whatever the cost. Ini menunjukkan dalam sistem demokrasi yang tidak boleh diterima. Dan ini adalah satu perkara yang mustahak, kerana sebagai seorang Perdana Menteri, the number one man in the country, patut mengumumkan dengan sebagai gentleman, katakan kalau pembangkang menang, itu hak mereka untuk mengambil Putrajaya dan menjalankan kerajaan. Tetapi sehingga ini, saat ini tidak ada sedemikian. Kalau kita tengok peranan yang dimainkan oleh Perdana Menteri di negeri Perak pada tahun 2009, sebelum itu pada 2008, kali pertama negeri Perak jatuh di tangan PR, Pakatan Rakyat, di mana Pakatan Rakyat memenangi 56% undi, dan Barisan Nasional hanya mendapat 46%. Tetapi dengan cara-cara politik yang kotor, mereka dapat menangi dan force tiga adun untuk lompat, dan lepas tu mereka menjadi adun bebas. Lepas tu masa tu timbalan Perdana Menteri, sekarang Perdana Menteri pergi macam-macam usaha untuk merampas kerajaan negeri Perak, dan akhir sekali dia telah capai dalam proses itu, dan menunjukkan ini peranan beliau dan perangai beliau. Ini yang dikuatiri. Dan adakah ia akan hormati jika di pilihan raya akan datang, kalau Barisan Nasional kalah seperti yang dijangkakan, dan kalau sedemikian, adakah kuasa akan diberi dengan without any problem, akan diberi kepada Pakatan Rakyat? Dan kalau kita tengok
tengok pada beberapa isu atau Yang Pertua, kalau kita tengok pada tahun 2008 di mana tidak ada sesiapa sangka bahawa Pakatan Rakyat boleh menafikan pada kali pertama majoriti di Parlimen, 2/3 majoriti Barisan Nasional. Dan ini ada satu perkara yang mereka tidak boleh terima. Dan tetapi nampaknya proses ini akan bukan saja akan berulang, kemungkinan besar Pakatan Rakyat akan menang. Dan ini adalah satu statement yang perlu dibuat oleh Perdana Menteri untuk kesenangan semua orang dan pengundi-pengundi di negara ini, supaya kita dapat tahu bahawa dia akan menghormati proses demokrasi.